Isu kematian anjing bernama Rocky nampaknya masih belum reda. Kali ini, perhatian ramai tertumpu pula kepada teguran yang dibuat oleh penerbit dan pengarah terkenal, Jingo, terhadap pelakon Kila Ferry. Menurut Jingo, rasa simpati terhadap haiwan memang sesuatu yang baik dan patut ada dalam diri setiap orang. Tetapi, bagi beliau, cara kita meluahkan kemarahan juga ada batasnya. Jingo berpendapat, kata-kata yang digunakan Kila Ferry ketika mengulas isu kematian Rocky terlalu keras dan tidak sepatutnya dilemparkan, walaupun niatnya mungkin kerana terlalu sedih dengan apa yang berlaku. Dalam perkongsiannya, Jingo turut menjelaskan bahawa teguran itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan sesiapa. Sebaliknya, beliau hanya ingin memberi nasihat sebagai orang yang lebih berpengalaman. Malah, beliau berharap Kila Ferry tidak berkecil hati dengan teguran tersebut. Sebelum ini, Kila Ferry memang lantang menyuarakan rasa kecewa mengenai kematian Rocky. Malah, beliau turut mendoakan agar individu yang didakwa terlibat menerima balasan yang buruk. Namun, kenyataan itu akhirnya mengundang pelbagai reaksi daripada warganet. Ramai berpendapat setiap pihak sepatutnya lebih berhati-hati ketika mengeluarkan kenyataan, terutama apabila fakta sebenar sesuatu kejadian masih belum jelas. Ada juga yang berpandangan bahawa rasa marah memang boleh difahami, tetapi memilih kata-kata yang lebih berhemah adalah jalan yang lebih baik. Perkongsian Jingo itu kini terus menjadi perhatian dan mencetuskan pelbagai pandangan. Ada yang menyokong tegurannya kerana mengingatkan tentang adab ketika bersuara. Tidak kurang juga yang tetap mempertahankan tindakan Kila Ferry atas dasar kasih sayang terhadap haiwan. Pada pendapat korang, bila berdepan isu yang menyentuh emosi, patutkah kita meluahkan segala yang terbuku di hati atau lebih baik memilih kata-kata yang lebih tenang sementara menunggu fakta sebenar? Kongsikan pandangan korang di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.